Assalamualaikum, selamat petang, selamat malam. Maaf, bukan petang, malam. Salam maghrib kepada pelajar semua. Rasa macam tak tahulah nak buat macam mana kan. Okey, tak apa. Okey, kita buat ni. Lama saya menyepi kan. Penat lah, saya rasa penat. Tapi nak buat macam mana? Kita kena lalui hidup liku-liku kan. So, hari ni kita belajar bab 6. Tapi tingkatan 4. Okay, form 4. Sikit lah sebelum saya nak buat kelas saya sendiri. Kita lalu lah, kita buat sikit lah. Saya nampak trial untuk SPM admit persamaan serentak. Nantilah satu hari saya buat. Hari ni saya tak ready dengan admit. Saya buat live pun tak lama. Persamaan serentak, kalau nak buat persamaan serentak mana-mana 3, saya tak pasti boleh buat tak. Bergantung. Okay. So biasanya dalam persamaan ketaksamaan linear ni, dia akan berikan kita kena faham apakah bukan dia persamaan ketaksamaan linear. Ketaksamaan linear ni dia ada persamaan yang macam ni, yang ada bentuk macam yang ini, lebih besar, lebih kurang, lebih besar sama dengan, kurang sama dengan. So kita kena faham ayat-ayat yang dibagi dalam explain yang selalu minta persamaan yang sama dengan garisan. Tengoklah nanti apa yang saya boleh explain. Kita pergi pada very basic first. Lepas tu baru kita akan buat soalan-soalan yang tengok apa yang orang minta. Okay. Satu-satu saya tengok apa yang ada kat tangan saya. Okey, biasanya soalan yang selalu mereka minta dalam objektif lah. Dalam objektif dalam kertas satu adalah dia beri kita satu persamaan. Lepas tu dia akan beri kita titik-titik tersebut. Okey. Lepas tu dia suruh kita tentukan sama ada titik-titik itu memuaskan persamaan-persamaan tersebut. Waalaikumsalam. Contoh saya bagi let's say dia bagi kita persamaan y sama dengan negatif 2/3 X tolak 5. Kemudian dia beri kita titik-titiknya negatif 3 negatif 3. Okay. Kemudian dia bagi kita negatif 6 negatif 1. Kemudian dia bagi kita negatif 2 negatif 2. Kemudian banyak ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. All the best. Semoga anda tahu lah macam saya nak buat. Tahun ni cukup sangat menyeramkan guys. Saya baru dapat memanglah saya dapat tahu daripada awal tahun saya dapat tahu bahawa percubaan kamu bulan 8. Betul? Cikgu saya paling lembab bab apa saya perlu buat untuk anak-anak saya mahir matematik. Matematik ni dia tak boleh diwarisi satu. Kena buat. Kena cari orang yang mahir, kena belajar dengan dia. Itu je. Itu je ubat dia. Lepas tu dia tak ada matematik ni kita buat sesuatu petua tu sekejap kita boleh pandai. You have to struggle. Struggling is a must. Without struggling, success doesn't come. Keep on struggle, keep on hustling, because doing that will make sure your success will come to you. Itu je. So
Persamaan ni kita kena buat dia punya garisan dia, apa yang kita panggil satu, kita panggil apa ni, titik ni kita kena buat. Apabila S kosong, maka Y saya negatif 5. Okey, awak gantikan lah. Tapi kalau Y saya kosong, Y saya kosong, kosong sama dengan negatif 2/3 X tolak 5. Maka 2/3 X sama dengan negatif 5. So, X saya lah negatif 15 bagi dengan, pening sikit. Kita jangan buat 5 lah. Kita buat senang sikit. 1 tambah, okey. Kita pakai, kepala otak saya tengah fikir sekejap. Pakai 1 senang. Pakai 1 boleh tak? 1. Jangan pakai kosong. Kosong susah sikit. Saya tak nak pecahan. Jadi bila saya, 6 negatif 2/3 X 18 bagi dengan 2 negatif 9. So X saya akan dapat 18 bagi dengan negatif 2. Saya dapat negatif 9. Okay, fine. So ni negatif 9, saya akan dapat negatif 9 ni saya letak sini. So saya akan buat dia punya, kita panggil satu graf. Graf yang berkaitan dengan apa tu? Bab ni. Otak jadi tak tahu nak cakap apa. Senang je sebenarnya. Okay. Kamu janganlah kalang kabut sangat. Relax bro. Jangan kalang kabut sangat. Yang ini graf kecenderungan negatif dan pintasan negatif 5 sini. So this way. Nampak? So kena tahulah kat mana kita nak lukis graf kita. Kalau tak ada ni pening kepala. So 2, 4, 6. So negatif 2, negatif 4, negatif 6. Kemudian kita ada negatif 2, negatif 4, negatif 6. Tak apalah, saya buat sikit lah. Saya biasa live tak lama. Saya sebenarnya macam, saya tak apalah, we have to tekan sikit, no choice. Saya pun rasa macam lemah juga, tapi nak buat macam mana kan. We have to push it. So 0, negatif 5 kat sini. Okay. Sorry, ni terbalik ni. Tadi betul tak? Betul lah. One for your Y, and then 1 tu kat sini lah. Kita ada kan 2 kat sini kan. So 1 kat sini, negatif 9 kat sini. 1 negatif 9 kat sini. This is your 1 negatif 9 kat sini. So titik ni kalau saya gariskan, dia akan melalui, sekejap. Sorry, ni bukan negatif 9. Panjang lagi ni. Sekejap, saya kecilkan ni sikit. Kalau tak akan jumpa. Okay, negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8, negatif 10. So negatif 9 kat sini. Okay, so ni garisan awak. So saya punya line tak begitu accurate lah. So kalau kamu gunakan graph paper, kamu akan dapat sangat accurate. So saya akan dapat one straight line macam ni. Lepas tu kerja kita nak tahu. Okay. Kita nak tahu titik-titik ni letak kat mana. Sama ada, Waalaikumsalam, terima kasih Amin. Dia memuaskan persamaan, 3 persamaan ni. Y sama dengan negatif 2/3 X tolak 5. Maksudnya, dia duduk atas garisan ni. Atau Y lebih besar daripada negatif 2/3 X tolak 5. Maksudnya duduk ke atas. Atau Y kurang daripada negatif 2/3 X tolak 5. So awak hanya kena letakkan di mana titik-titik tu harus berada. Contohnya saya bagi negatif 3, negatif 3 kat mana? Maka negatif 3 ni dia duduk di atas line kat sini sebelahnya. Okay, dia duduk kat line sini. Ini negatif 3 awak. Okay. Kemudian kita juga ada negatif 6, negatif 1. Negatif 6, negatif 1 pun duduk kat atas. Okay. Kemudian negatif 2, negatif 2. Negatif 2 duduk dekat sini.
This is your negative 2, negative 2. Yang ni adalah negatif 6, negatif 1. Kemudian negatif 4, 1. Negatif 4, 1 kat atas. Dekat sini. Ini negatif 4, 1. Negatif 4, negatif 5. Negatif 4, negatif 5 kat bawah sini. Okay, kat sini. So this is your negatif 4, negatif 5. Dan lagi satu adalah negatif 10 yang hujung ni dengan negatif 4 kat sini. So kalau kita nampak di sini ada dua titik duduk di atas garis itu. Ada dua titik duduk di atas garisan ni. Dan ada dua titik duduk di bawahnya. Maka, okay, kamu kena jawab titik-titik mana memuaskan persamaan yang mana. Okay. So, kamu kena tulis untuk Y sama dengan negatif 2/3X tolak 5. Kita ada dua titik je yang duduk atas je. Betul tak? Titik negatif 6, 1 dengan titik negatif 3, 3. Yang memuaskan titiknya ada dua je. Negatif 6, 1. Negatif 1 dengan negatif 3, negatif 3. Nampak Untuk Y lebih besar. Lebih besar ni duduk atas. Iaitu negatif 2/3X tolak 5. Titik yang terlibat adalah negatif 2, negatif 2, negatif 4, negatif 1. So negatif 2, negatif 2. Negatif 4, 1. Okay. Dan satu lagi adalah apabila dia duduk dekat bawah. Bawah ada dua je. Yang ini dengan yang ini. Yang ni atas. So apabila Y saya adalah di bawah ataupun less than negatif 2/3X tolak 5. Titik-titik yang terlibat adalah dua ni. Negatif 3, negatif 3. Dan negatif 10, negatif 4. Okay. Harap saya dapat menjawab soalan tadi. Siapa tu yang tanya tu. Hari ni saya mungkin boleh buat yang ni. Nanti akan datang saya akan cuba buat lorekan pula. Ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Dua pemboleh ubah kita kena libatkan dalam kita kena lorek graf dan kita kena cari bahagian graf mana yang dimaksudkan. Sedikitlah. Okay. So satu live saya buat satu konsep. So kamu takkan bercelaru. Ada soalan nak tanya? Ini yang tadi yang tanya. Jadual ni adalah kita kena buat sendiri. Kita kena buat sendiri. Di mana berdasarkan kepada persamaan yang ini. Okay. Kita pilih satu nilai X. Kosong. Maka Y kita negatif 5. Kemudian kita pilih satu lagi X. X kita ataupun saya pilih Y 1. Awak pastikan kamu takkan dapat pecahan lah. Gantikan Y1 di sini. Cari nilai X yang sepadan. Saya dah buat tadi dah. So daripada dua titik ni kita plotkan. Awak plotkan tu. Lepas dah plot, awak letaklah titik-titik ni. Dah jawab macam ni. Di manakah titik-titik tu berada? Sama ada di atas, sama ada di bawah atau pada. Kalau pada mesti sama dengan, kalau atas mesti lebih, kalau bawah mesti kurang. Itu je. Lorekan saya akan buat hari lain. Okay, mungkin minggu depan. Lorekan saya buat minggu depan because saya ada kelas kejap lagi. Saya nak buat kelas offline saya. Kejap lagi minggu depan saya buat lorekan, insyaAllah. Lorekan kita buat minggu hadapan. Biasa saya akan buat live tu tak lama lah. Satu hari kita buat satu konsep. Boleh kita buat dua titik je. Tak payah banyak-banyak. Maksud saya nak plot, saya buat dua titik lah. Okay. Untuk persoalan ni. Untuk soalan ni saya perlukan dua titik je. Ini bukannya persamaan saya nak lorek. Bukan. Okay.
Kelas offline saya dekat Permas Jaya Johor Bahru. 2 titik je ni saya gunakan. Lepas tu saya cari kat mana titik ni berada. Soalan macam ni famous keluar dekat objektif. 3 titik pun boleh lah Cikgu Pian, tak ada masalah. Kalau nak buat 3 titik pun should be okay. Lagi bagus lah. Tambah satu lagi bagus. Because 2 titik sebenarnya dah cukup lah sebenarnya. Tapi kalau 3 titik pun je nak double confirm, tak ada masalah. Ya betul juga, sebab takut salah kira. Of course. Itu saya agree Cikgu Pian. Because sometimes kita tak tahu kan. Boleh jadi kita gerak kiri kanan, kita boleh silap. Possible. So that one I 100% agree dengan Cikgu Pian. Kalau buat 3 macam Cikgu Pian kata, kalau you takut lah, buatlah 3 macam Cikgu Pian cakap. Tak ada salah. Because lebih means lebih banyak kita berhati-hati. Because kita nak jawab soalan kan. Kita nak dapatkan markah kan. Kita bukan macam saya ni, saya mengajar. Tapi kalau 3 lagi bagus, tak ada masalah. Thank you for the feedback Cikgu Pian. Thank you so much. Dah makan Cikgu Pian? Okay. So next week kita buat lorek. Saya insyaAllah saya buat lorekan next week. Okay. Saya rasa lorekan next week lah. Saya nak macam mana nak kira. Lepas tu daripada lorekan tu, dia ada solat-solat SPM. Baru nak solat, Allahu Akbar. Tak apa. Jumpa lagi. Besok Besok apa? Besok untuk Modern Maths Form 5. So standby lah. Kita mungkin akan buat masuk bab 6. Okay. Besok kita masuk bab 6. Bab trigonometri. Trigonometri best. I like trigonometri. InsyaAllah. Saya rasa macam, in fact saya nak share lah. Saya tengok tahun ni sangat penat. Cikgu saya pun rasa penat. Fungsi trigonometri bab 6. Bukan admaths, modern maths. Modern maths kan. Bab 6 dia belajar tentang simple. Dia kena gunakan you punya apa tu, your sin, cos, tangent. Lepas tu gunakan ada graf-graf tertentu akan dia belajar. Lepas tu dia gabungan dengan trigono tingkatan 3. Admath belum lagi. Admath pun trigono bagus. I love trigono admaths. Nak masuk jugalah. Habiskan bab 5 punya admaths dulu sikit. Bab 5. Belum. Bab 5 tak habis lagi. Bab 5 saya belum buat lagi. Saya terkejut. Tahun ni memang betul sangat-sangat laju lah masa. Okay. Saya tengoklah apa yang saya rasa yang penting, saya ketengahkan, kita settlekan. Okay. So jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.